Yan Hiao Chen gaya pelajar, tunjukkan gaya pelajar barang awak. Barang awak budaya, tunjukkan budaya. Saya lupa bagi awak Gabungan semalam budaya, budaya, tunjukkan tunjukkan pelajar. pelajar. Gabungan budaya. Budaya macam mana, ada kat Budaya sini? gabungan budaya. Semalam di bar kawan awak bagi saya yang tinggi tu. Cukup handsome Cheng Jiwan. Apa hal tak ada hal? Semalam ada orang gila tekan saya. Orang gila siapa? Saya dengar semalam Shen Ho di bar. Cium paksa awak saya sampai lewat. Saya tak nampak ekonomi dunia. Ekonomi dunia, kenapa awak jadi macam Liu Hinui suka berkuasa? Ekonomi dunia. Pergi. Ekonomi dunia pergi. Saya Ekonomi dunia. kalau macam tu saya tak ganggu awak dating. Bye. Hadiah untuk awak buka tengok. Masa awak pertama kali setuju bersama saya dah beli. Saya selalu bayangkan macam mana awak pakai, cepat cuba. Helmet couple K. Ya, pakai cuba. Macam mana nak pakai ni N? Sama macam saya bayangkan. Jadi pelik K. Tak pelik. Gelak apa? Tak apa, pusing sini. Saya letak dalam beg naiklah Cik Yan. Duduk elok tangan bagi saya. Hello, jangan pergi. apa hal? Semalam buat saya malu macam mana nak settle. Bukan awak sendiri cita kaktel tak mabuk. Tak ada yang minum macam tu pun. Kalah kena terima. Jangan banyak alasan. Hari ni kalau awak tak bagi jawapan, jangan harap nak pergi. Awak nak macam mana? Saya tak tahu, awak buat sendiri. Saya belanja awak makan. Awak bagi saya nombor telefon saya, ada masa cari awak. Langsung macam tu ke? Bila awak nak jemput saya? Sentiasa ada masa tunggu. Baiklah. Saya tukar nombor telefon, nombor baru 1358482385 tahun. Hari ni 10, 2 saya tukar SMS, _MMS, hari ni 10, 2 saya. Awak beli tiket ke bila nak balik? Belum beli lagi, belum fikir. Kalau macam tu cepat beli supaya saya pun boleh beli. Kita pergi sama saya hantar awak balik dulu. Anggap je melancong. Tak payah kot. Bukan ke ni cuti? Awak nak tinggal kat sekolah ke? Hampir cuti. Gaji naik 3 kali. Saya balik lewat sikit. Tama. Kalau tak saya tinggal lagi sikit teman awak. Hello mak, saya ada hal. Saya apa? Apa hal? Mak saya. Suruh kereta ambil saya balik. Sekarang nak pergi ke? Sebentar sampai.
Mak awak sayang awak balik awal. Teman mereka sikit. Semester ni dah nak habis. Sangat gembira dalam semester ini. Suara Timur Cina, aku tak tega meninggalkanmu. Kalau aku tinggalkan kau seorang diri, nanti kau diambil orang lain macam mana? Kiao Chen, aku rasa macam selalu ada orang yang nak jahat dengan kau. Tengok tu, orang tu selalu curi pandang kau. Ini, tengok terang-terangan, tengok apa? Malu. Tak pernah tengok orang tunjuk kasih sayang. Jangan main-main. Wah, masa berlalu dengan pantas. Tak lama lagi kita akan tamat pengajian. Kau tahu tak, aku kenal beberapa pasangan. Sebab cari kerja, mereka bergaduh. Ada yang tak dapat kerja. Mood tak bagus, bergaduh setiap hari. Ada yang dapat tawaran kerja, tapi tak dekat bandar yang sama. Tengok kau dah dapat tawaran kerja. Adakah kau akan kisah kalau aku tak dapat kerja? Tak kisah. Betul. Aku percaya kau. Aku juga percaya diri sendiri. Tapi sampai sekarang, aku masih belum dapat kerja. Cari kerja tu, kau cari perlahan-lahan je. Kalau tak dapat, aku yang cari duit. Kalau aku tak dapat kerja terus, Kau buat apa yang kau suka. ID. Apapun keputusan kau, apa yang kau nak buat, aku sokong kau dan aku akan sentiasa ada untuk kau. Walaupun kau nak pindah ke bandar lain. Atau kau nak pergi luar negara. Aku akan berusaha untuk ambil tu FL. Kiao Hio, aku sayang kau. Kau panggil aku apa? Kiao Hio. Mari buka pintu, mari makan. Sedih tu sedih. Tapi kau kena makan kenyang. Kiao Hio, macam mana? Nama panggilan yang aku bagi, sedap didengar. Lepas ni aku akan panggil kau macam tu. Baik. Kiao Hio, tadi aku bergurau dengan kau. Mana mungkin aku nak biar kau jaga aku. Sekarang ni aku lebih nak kau cepat. Mula kerja yang stabil, supaya kau boleh kerja satu kerja. Tak payah susah macam sekarang. Kalau kau ada apa-apa masalah, cakap dengan aku, bahu teman lelaki, untuk dijadikan sandaran. Pantas je sampai. Pergilah. Kiao Hio, aku pergi. Kau kena janji, kalau aku hantar mesej, kau kena balas segera. Kalau aku call, kau kena angkat segera, sebelum tidur malam. Kau kena cakap selamat malam dengan aku, pagi bangun pun kena cakap selamat pagi. Baik, aku faham. Aku rasa macam budak perempuan je. Sekarang dah tak macam tu kan? Pergi. Oh iya. Pergi. Baik. Eugene, bila kau nak pergi? Petang. Petang ni aku pergi. Bila kau nak pergi? Aku esok. Dah semua pergi. 19.456. Nombor ni lagi. Nombor ni 19.458. Kejar kau kejar. Rapat Perempuan sangat 19.458. Perempuan 19.458. 19.458. Kalau kau tak takut susah, sukalah aku. Kau nak mati ke?
Dia ada niat yang baik, jom jumpa. Ya, tak angkat call aku. Masa suntuk, tugas banyak, jom cepat jumpa. Bro, itik yang dah dekat mulut, jangan biar ia terbang. Langsung panggil Idio, tengok macam mana rupanya, tak boleh. Tak baik. Siapa ni, Eugene? Ni, Hei, ni korang berdua nak tengok. Tak ada kena mengena dengan aku. Cantik. Siapa kau? Macam mana boleh jadi macam ni, makan-makan? Eugene, selera kau dah berubah. Aku tak boleh telan. Lelaki berotot apa? Ini macam babi hutan berjanggut, aku nak cakap dengan korang. Kalau aku tahu siapa yang main-main dengan aku bunuh dia. Eugene, aku tahu kau ada dekat sekolah. Kau bunuh semua perempuan, lelaki pun kau bunuh. Aku bunuh sampai habis. Hello, terima kasih. Encik Cheng, macam mana kau boleh ada di sini? Aku ada mesyuarat di sini. Tangan kau. Tak apa, masalah lama balik 10 tahun dulu. setiap musim sejuk macam ni. Harga barang naik, sapu salap berkupon tak guna. Kenapa kau tak cari syarikat, jadi intern? Bukan boleh dapat lebih ke, bukannya kau selalu faham. Uruskan keuntungan maksimum. Tapi cuti musim sejuk, cuma 1-2 minggu. Syarikat mana nak guna intern untuk masa sekejap. Lagipun, sekarang aku hantar risalah siang hari. Malam aku pergi bar dan gerai makan, kerja bergilir. Aku boleh dapat gaji 3 kali ganda. Gaji aku di mana-mana syarikat. Boleh dapat sebanyak ni kalau tambah semua. Inilah keuntungan maksimum aku. Hello, terima kasih. Mari, aku tolong hantar. Terima kasih, kacak. Hello, Jangan. hello, terima kasih. Hello, terima kasih. Kacak. Hello, terima kasih, tengok, terima kasih. Oh ya, kau baru-baru ni dengan boyfriend kau. Macam mana? Bagus, macam mana kau tahu kami dah balik? Nampak dia suka kau pun suka dia. Hari tu korang dah macam tu, macam mana tak balik? Hello, terima kasih, hello. Terima kasih. Hello, terima kasih. Tengok, terima kasih. Sekarang dah habis hantar, kau boleh balik. Aku masih ada banyak lagi. Teruskan hantar. Sejujurnya, kau pakai macam ni tak cukup panas. Walaupun sejuk, tapi aku juga dapat beberapa pengajaran. Apa pengajaran? Sejuk ni sebenarnya prinsip ekonomi. Keuntungan marginal berkurangan sebaliknya. Keuntungan marginal meningkat, maksudnya pada mulanya 1-2 jam, walaupun agak sejuk, tapi masih boleh tahan, tapi semakin lama, 1-2 jam, walaupun kau pakai banyak, kau akan rasa agak sejuk, tapi nasib baik aku bawa termos. Air panas dalam termos aku boleh tolong tahan sejuk. Tapi semakin lama, masa semakin panjang. Air pun dah sejuk. Memang sejuk sampai ke tulang sumsum, harga barang naik.
Bukan awak nak pergi mesyuarat ke? Betul awak ingatkan saya. Kalau macam tu saya pergi jumpa nanti. Terima kasih tolong saya. Hello. SS. Rindu awak. Awak buat apa sekarang? Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sayang duit awak buat apa kenapa tak balas WhatsApp saya? Sayang duit semestinya sibuk cari duit. Cari duit apa lagi? Terima kasih. Sayang duit kena ingat kesihatan. Itu harta paling berharga jadi. Kena jaga rehat. Saya okey kerja saya senang. Cuma hantar barang awak buat apa? Jangan cakap pasal saya rumah penuh saudara. Saya dalam bilik saya sekarang. Bosan sampai cuma bernafas dan rindu awak. Tengok terima kasih. Awak kenapa awak selsema? Tak. Awak tak kerja luar ke? Saya. Hari sejuk macam ni macam mana awak kerja luar? Saya okey, saya tak sejuk. Jom tak cakap dulu telefon sejuk cepat hangatkan saya tutup dulu. Okey, bye. Boleh buat kompromi atau untuk kita semua tolak Anso. Kerjasama ini akan berjaya betul. Saya percaya kemampuan syarikat awak. Ya, awak rasa macam mana bagus, sangat bagus. Kalau macam tu baiklah situasi asas dah faham. Okey tak ganggu masa awak berdua okey. Kalau macam tu hal ini dah setuju okey. Awak berdua susah payah hormat. Kerjasama yang baik. Saya pergi dulu jalan perlahan. Sudah makan jom sama-sama. Saya ada hal makan sendiri. Semua ni dah hantar ke? Dah hantar. Mari ambil duit. Terima kasih. Cepat jalan, jangan lambat jalan. Jom saya ajak awak tengok wayang macam mana. Pergi tak? Baiklah. Cepat jalan cepat. Jangan desak jalan. Pergi bar mana tempat biasa. Jom. Lapar ke Datuk? Beli yang panas untuk budak. Terima kasih. Terima kasih kakak. Sama-sama. Okey. Baby tidur tak sejuk. Tak sejuk. RM5 saya beli. Terima kasih. Oh Lydia, Apa ni? hadiah. Siapa hantar?
Susah nak cakap. Apa susah nak cakap? Kalau awak tak cakap, saya tak nak. William, Awak tengok tangan awak walaupun ni agak lama. Ambil guna mungkin ada kesan. Hello, cari Olivia. Ya, boleh tolong saya. Kamu kata tolong hantar benda ini kepada dia. Ini krem untuk kulit pecah-pecah. Kulit peka-peka bukan penyakit serius. Tapi sakit dan gatal, malam pun susah tidur. Ini saya baru bawa balik dari luar negara. Bukan benda mahal pun, di rumah pun tak guna. Jadi saya bawa untuk dia. Tapi Olivia sudah baik dengan teman lelakinya. Bukan macam yang kau fikir, baiklah. Jangan beritahu dia saya yang bawa. Siapapun tak perlu tahu. Suruh saya guna rahsia-rahsia J. Kalau begitu, anggap saya yang hantar. Kalau begitu, saya tak malu-malu. Baik, terima kasih. Makcik Wu. Cepat jangan kunci, saya belum masuk lagi. Kenapa awak belum pergi? Tiket pagi esok baru nak pergi. Kalau begitu awak malam ini. Saya dah kunci pintu ni. Saya nak tidur satu malam, pagi esok pasti pergi. Tak boleh. Awak pergi je. Bukan makcik, saya nak satu katil J. Dan kalau saya keluar sekarang, hotel pasti penuh, cyber cafe pun dah tutup. Bukan saya tak benarkan awak tinggal. Sekolah ada peraturan. Lagipun, kalau saya benarkan awak masuk pun tak guna. Malam ni asrama akan putus elektrik. Makcik Wu, tengoklah hubungan kita. Selama ni baik je, benarkan saya tinggal satu malam lagi. Saya pasti pergi esok, kalau malam ni. Kalau tak benarkan saya masuk, saya akan tidur di jalan. Makan angin je, tunggu, boleh tak? Baiklah. Saya buka. Itu. Pagi esok bila pergi, pastikan awak periksa tingkap dan pintu bilik awak. Tutup semuanya. Baik. Tahu tak? Baik. Bila pergi, hantar ini ke bilik pengawal. Baiklah, jangan risau. Baik, cepat masuk rehat. Baiklah, jumpa lagi. Jumpa lagi, makcik. Saya tutup. Hello. Cik Yan, saya dari kedai serbanika. 5 minit lagi sampai bawah asrama awak. Boleh turun ambil. Makanan. Ya. Terima kasih. saya telefon awak siang tadi, dengar gigi awak gegar. Baru teringat hari ni asrama dikosongkan. Tak ada elektrik dan pemanas, pasti sejukkan. Takut awak tak makan ikut masa. Jangan sembunyikan dari saya lagi, kalau kurang apa, beritahu saya. Hello Hiao Hio. Siang tadi sejuk kan? Sekarang dah panas sikit. Terima kasih kerana prihatin. Apa yang berlaku di sana? Jangan cakap, adik saya suruh saya. Teman dia main bunga api. Dan nenek saya, masih anggap saya budak kecil. Berikan saya ampau. Bukan ke bagus. Hiao Hio. Saya nampak ada bintang di langit, sangat terang. Macam mata awak. Nampak tak? Tengok. Hiao Hio. Aku rindu kau. Apapun yang berlaku nanti, kita takkan berpisah, kita akan bersama selamanya. Setuju? Kau penat? Tak penat. Dah tak boleh cakap lagi, masih kata tak penat.
Bagaimana kalau kau rehat awal sikit? Bagaimana kalau macam ni, aku nyanyi lagu untuk tidurkan kau. Baiklah. Pasangan yang sempurna. Atau sekadar beranggapan. Kata-kata bodoh keluar dari mulut. Harga yang mungkin mahal. Bila kau berani kejar. Akhir cerita. Aku lupa lirik. Nyanyian aku terlalu teruk. Di malam musim sejuk yang sunyi ini, dengan nyanyian yang sumbang, dia bawakan ketawa untukku. Udara yang sejuk. Seperti tiba-tiba jadi hangat. Mai keki, mai liaoki, mai keki. Cik Yan. Kenapa kau ada di sini? Ada masalah ke? Kenapa duduk sini? Wang aku kena curi. Semua penumpang, sila tunjukkan tiket anda. Kita mula periksa tiket. Beratur di sana, jangan potong barisan. Satu persatu. Maaf. Ada apa, gadis kecil? Dompet aku kena curi. Wang tunai aku hilang, kad aku pun hilang. Hilang berapa banyak? Hilang lebih 400. Kenapa kau tak berhati-hati? Lihat sini ramai orang. Pengkiri Kessel di China memang banyak. Sekarang laporkan polis. Tak dapat selesaikan dengan cepat, cepat pergi ban. Broker kad ban. China. Ada apa? Tiket aku pun kena curi. Macam mana? Nanti balik tiket balik. China. Perlu aku telefon keluarga kau? Telefon aku. Telefon masih ada. Baguslah, lain kali berhati-hati. Alamak. Satu 629313116, mobile. Tiket pun hilang. Tiket pun kena curi. Tak apa, hilang wang hilang masalah. Tak perlu. Bukan bagi kau, pinjam je. Aku boleh cari jalan. Betul tak perlu. Kau takkan nak pergi edar risalah. Dapat duit cukup beli tiket baru balik. Mari. Kalau macam tu, aku pinjam 400 dulu. Aku masuk tengok ada tiket lagi tak. Nanti aku bayar balik. Tolong jaga beg aku. Terima kasih. Ma, ada hal nak cakap. Pandang aku. Kenapa kau tak izinkan saya? Awak dah aplikan untuk saya tanpa tanya. Universiti luar negara. Bukan awak dah lama janji dengan saya untuk ambil ujian TOEFL? Ya, saya memang janji untuk ambil TOEFL, tapi saya tak janji untuk sambung belajar di luar negara. Ini dua perkara berbeza. Lagipun, anak awak ni masih muda, banyak idea.
Pendek kata, awak tak boleh buat keputusan untuk saya tanpa izin. Shen Ho. Duduk sini. Pandang mata Mak. Nak buat apa? Apa sebenarnya yang berlaku? Tiada apa. Cakap benar. Apa sebenarnya? Mak, awak ni mengganggulah. Ayah tu nak cakap sesuatu dengan awak. Tiket dah habis dijual. Sekarang apa rancangan? Walaupun awak nak balik dengan teksi sekarang, saya rasa tiada teksi yang nak hantar awak. Macam ni, esok saya memang nak balik kampung. Saya boleh hantar awak sekali. Lagipun, Lauli memang nak hantar saya balik. Kita orang satu bandar, perjalanan sama. Bawa awak sekali, takkan naik minyak pun. Bantuan ni masuk akal kan? Saya kena tanya teman lelaki saya dulu. Baiklah, tanyalah, lepaskan Fem, hantar mesej pada saya. Baiklah, terima kasih. Saya pergi dulu. Tampal komplit lah. Dah balik. Lau Liu. Ikan ni berapa harganya? Mahal sangat. Sebab tahun baru. Saya semua sihat, asalnya nak balik hari ini. Tapi tiket balik tak dapat. Hari ini tak sempat balik. Esok saya akan cuba balik. Mak, awak tahu saya tak nak buat. Awak paksa pun tak guna, macam ni. Kita pergi Amerika sekali, saya janji. Tentang situasi Universiti Amerika, tapi kalau lepas saya tahu, saya masih tak nak pergi. Awak kena hormat pendapat saya. Baiklah. Saya sangat setuju. Saya beli tiket. Minggu depan kita pergi. Minggu depan. Ada masalah ke? Minggu depan tak boleh. Saya dah janji nak pergi Hangzhou jumpa kawan. Belajar atau main, mana yang penting? Semestinya mak saya yang penting. Ayah pun penting. Ikan masak asam manis kegemaran awak, mari ambil sendiri. Hei Shen Ho, Hei Hiao, awak telefon saya petang tadi. Saya salah. Adik saya main dengan telefon saya. Akhirnya dia tukar ke senyap. Budak ni, saya pasti akan marah dia nanti.
Nampaknya hari ini awak sibuk ya. Jangan cakap, setiap tahun baru naik 3 kilo. Sampai sekarang masih kenyang, jangan cakap. Mak saya masak ikan masak asam manis tu, memang hebat. Betul. Saya pun suka makan ikan. Dulu masa kecil, mak saya selalu masak untuk saya. Awak suka makan ikan? Nanti saya masak untuk awak. Awak boleh masak. Tak boleh, belajarlah. Ini saya warisi dari mak saya. Memang ada bakat. Hiyo, awak petang tadi. Telefon saya beberapa kali. Ada apa? Sekarang awak patut dah sampai rumah kan? Hari ini saya kad stesen. Dompet dan kad semua kena curi. Adakah awak okey? Awak kat mana sekarang? Saya okey. Saya dah cari hotel nak menginap semalam. Okey, tunggu saya hantar duit kat awak. Tak payah, saya masih ada duit sikit. Tapi, ada satu hal, saya nak minta pendapat awak. Tak apa cakap je. Esok mungkin. Saya nak naik kereta cenjiwan balik. Cenjiwan. Lagi sekali dia. Dia ada perasaan kat awak ke? Bukan hari ni je. Kebetulan jumpa dia kat stesen dan lepas tu masa saya nak beli tiket, kerani cakap. Jadi dia tolonglah. Kereta je kan saya suruh pemandu saya. Sekarang pergi ambil awak balik. Jangan, pemandu awak. Tak boleh sembarangan ambil saya. Kenapa awak nak naik kereta cenjiwan? Dia lalu jalan sama je. Saya kan nak minta pendapat awak. Kalau awak tak setuju saya pun takkan nak naik kereta dia balik. Hiyo tak dapat balik kampung tahun baru. Mak awak mesti risau kan? Baiklah. Tapi awak kena janji. Setiap 10 minit awak kena hantar mesej kat saya. Okey, saya janji. Cakap kat cenjiwan tu kalau dia berani buat apa-apa kat awak saya Shenho. Pasti bungkus dia dalam guni lepas tu buang kat laut bagi makan jerung. Makan ikan apa pun boleh. Okey, faham. Tak cakap dah. Bye. Selamat malam Hiyo. Selamat tahun baru. Yang Hiao Chen, awak dah besar hati pun Lia. Awak nak mati kat mana pun matilah. Esok susahkan awak, terima kasih. Hei Kiaoyu, esok saya tak boleh teman awak ke Barcelona. Saya nak balik kampung raya, saya percaya awak seorang. Pasti boleh handle, saya tak silap dengarkan. Tepat sekali, boleh awak beritahu. Siapa yang buat workaholic ni ubah plan? Rahsia saya letak dulu. Jinsi Squadron. Bos Cheng, lokasi bukan jalan ni. Navigasi ni salah. Saya selalunya naik bas balik. Nak pandu macam mana saya pun tak tahu. Ahli terus je. Depan simpang tu pusing kanan patut ada jambatan. Bawah jambatan pusing kanan terus je okey. Jalan ke rumah awak saya tak tahu. Tapi sekarang awak patut kenal jalan kan. Tolong awak berhenti depan sini je. Baiklah Cik Yan.
Jalan depan ni susah nak lalu, nak saya hantar masuk ke? Tak payah, tak payah. Maitre, Terima kasih, terima kasih. Susah-susah awak. Hubungi lagi. Bos Cheng, adakah kita akan pergi? Rumah mereka kelihatan tidak kemas di sini. Tunggu sebentar. Ibu, saya kembali. Ibu. Ayah, saya kembali. Tasik Barat Longjing. San. Bilakah anda kembali? Rumah saya. Apabila saya mahu kembali. Orang Shanghai sedikit kembali. Agak tidak kemas, jadi saya kembali lewat. Siapa yang memberitahu anda untuk pergi ke Shanghai? Datang. Semalam, saya memenangi sejumlah wang dalam permainan kad. Saya membeli sebilangan kek jujube dan memasukkannya ke dalam peti sejuk. Sekiranya anda mahu makan, saya akan mendapatkannya untuk anda. Jangan ambil. Mari bercakap. Saya buka pintu. Apa yang awak buat?